Masakh, Allah Ta'ala tukar muka manusia jadi muka lain. Yang ni tuan-tuan dulu pernah berlaku, tapi bukan umat Nabi Muhammad. Menukar muka manusia menjadi binatang pernah berlaku, tetapi bukan umat Nabi Muhammad. Bani Israel, Allah Ta'ala menukar jadi beruk dan babi. Perangai jadi beruk dan babi ke badan tu? Badan. Dulu Bani Israel macam-macam punya perangai mereka buat, bunuh para Nabi dan Rasul. Allah punya murka, Allah tukar satu kampung tu jadi beruk. Beruk, betul-betul beruk ni, dengan ekor, dengan apa semua. Mereka masuk, kemudian melarikan diri masuk dalam hutan. So, kata Ibnu Abbas, dan mereka mati dan tidak ada anak bina. Mati, generasi tu hak sekali tu orang tukar tu mati, kemudian tak ada anak bina. Lagi jahat Bani Israel lain pula, ni cerita lain pula, orang tak tukar jadi babi, semua jadi babi. Allahu Rabb. Akhir zaman nanti, satu masa ada umat Nabi Muhammad, Allah akan masakh mereka. Oi, dahsyat, yang ni memang dahsyat. Akhir zaman nanti akan ada sebahagian umat Nabi Muhammad, Allah murka dengan mereka, Allah masakh mereka. Kan cekap boleh sebut tu, masakh kan. Masakh tu tukar muka dan bentuk badan tu, Allah Ta'ala akan tukar.